Langkah ketiga, gunakan formula yang saya panggil EI. Senang nak ingat. E yang pertama ialah educate atau mendidik. Beri ilmu, beri info, beri tutorial. Tak perlu kompleks, benda simple pun boleh. E yang kedua ialah empower atau memperkasa. Beri semangat, beri inspirasi, buat mereka rasa, aku pun boleh buat. Tunjukkan pada mereka potensi yang ada dalam diri mereka. Dan I yang terakhir ialah involve atau melibatkan. Jangan bagi syarahan sehala. Ajak audiens berfikir. Ajak mereka kongsi pendapat. Libatkan mereka dalam perbualan. Konten yang hebat adalah dialog, bukan monolog. Langkah keempat, ubah cara kita akhiri video. Ramai orang habiskan video dengan, "Okey, jangan lupa follow saya, like, komen, share, subscribe, tekan loceng." Tak salah, tapi ia dah jadi macam bunyi bising je. Apa kata kita cuba sesuatu yang lebih bermakna? Gunakan call to reflection atau ajakan untuk berfikir. Contohnya, di akhir video, awak boleh tanya, apa pula pandangan anda tentang hal ni? Saya teringin nak dengar. Atau, pernah tak anda alami perkara macam ni? Cuba kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Jena buan pagadasan tingkatkan engagement, tapi ia menunjukkan yang awak betul-betul peduli dengan pendapat audiens sua.